Ada dua jenis wang yang kerap kita gunakan. Yang pertama, wang kerajaan atau wang fiat yang nilainya ditentukan oleh undang-undang. Contohnya wang kertas yang dijamin oleh kerajaan semata-mata. Yang kedua, wang komoditi yang mana ia adalah wang yang boleh digunakan sebagai medium pertukaran dan sebagai komoditi yang boleh didagangkan pada masa yang sama. Mata wang yang berasaskan komoditi selalunya dilihat lebih stabil, namun nilainya masih boleh berubah. Contoh wang komoditi ialah emas dan perak. Kenapa emas dan perak dilihat sebagai wang yang lebih stabil berbanding wang fiat? Sebab logam ni tak boleh dicipta. Walaupun nilainya boleh jatuh dalam satu-satu masa, tapi nilainya tak akan jatuh kosong. Salah, patah, kemek, rosak, lebur, nilainya hanya dikira dari ketulinan dan berat sahaja. Berbeza dengan wang fiat, secara fizikalnya nilai boleh jatuh kosong jika terbakar atau koyak sebab dia hanya kertas mata-mata. Kalau kerajaan tumbang, wang fiat yang merupakan janji kerajaan akan turut jatuh bersama-sama. Walaupun emas bukan lagi logam yang digunakan sebagai mata wang, tapi nilai simpanannya lebih bernilai berbanding simpanan duit. Sebagai orang yang bijak dalam pengurusan kewangan, simpanan tuan-puan perlu ada kepelbagaian dalam portfolio kewangan. Dapat sesuatu? Teruskan follow saya.